Berapa lama biasanya tempoh pemulihan untuk pesakit strok melalui fisioterapi? Dekat sini kita perlu faham betul-betul time frame untuk pesakit strok kita. Contoh kalau pesakit tu baru sahaja kena dalam masa seminggu, 2 minggu ataupun sebulan ke 2 bulan, dia punya prestasi ataupun progres untuk pulih akan lebih cepat. Tetapi berbanding dengan pesakit strok yang dah lama, contoh lebih 6 bulan ataupun setahun ke atas, mereka perlu menjalani latihan ataupun rawatan lebih lama lagi kerana mungkin ada banyak-banyak faktor dan masalah-masalah, iaitu contoh macam mereka dah terlalu lama terlantar di rumah dan tiada apa-apa pergerakan, jadi perlukan banyak lagi treatment yang lebih panjang berbanding dengan pesakit-pesakit yang baru saja kena. Kalau anda ada sebarang pertanyaan, boleh komen di bawah atau DM kami di profil sekarang.